Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Saya nak berikan sedikit update. Pertama untuk selera Wizards Premium. Tapi sebelum saya cerita pasal update ni, saya nak minta tuan-tuan dan puan stay tune sebab saya akan berikan ini secara percuma dan ini juga secara percuma. So ada dua, iaitu Wizard LR Matrix Chatbot dengan Wizard Annotated Bibliography Chatbot. So ini Wizard LR Matrix ni, kalau tengok ke sini, ini antara yang ramai user guna, 800 chat, ramai orang dah guna lah. Antara yang best seller lah, tapi ni saya bagi saya percuma je. Dan satu lagi kita ada Wizard Annotated Bibliography 70 plus chat lah. Ini baru juga saya keluarkan dan ada juga yang, dan baru-baru ini kita ada pula yang research proposal tu kan. Saja saya share lah research proposal tu sampai 90 chat, sangat cepat sangat hangat di pasaran lah. Baik, nanti saya akan ceritakan lebih detail tentang ini. Kita balik dulu tentang kita punya update. So ada 4 barang yang telah saya update supaya dia lebih membantulah tuan-tuan dan puan. So yang pertamanya adalah current state of the art. So saya tak nak cerita detail sebab kita punya flow ialah kita dapat title, topik, dan kita bina research question dan kemudian kita buat kita check lah current state of the art. So current state of the art ni tengok apa yang dah berlaku ataupun apa yang dah tahu sekarang. Kat sini lah kita akan keluarkan gap ataupun research problem untuk rational kenapa kita perlukan kita punya kenapa SLR kita ni wajar dilakukan dan kenapa kita buat dia. So kalau kita klik kat sini, saya tak nak go through detail, cuma ini saya dah buatkan. So kita just click on the start, dari pilihan start, nanti dia akan bagi tahu lah detail. Kita baca sikit lah tuan-tuan puan. So dia akan minta kita bagi apa ni, bagi kita punya topik dengan research question saja untuk SLR topik SLR kita dengan kita punya research question ni. Sebagai contoh saya letak ni, saya punya tajuk tajuk dan kita punya research question dia ada 3 ni. So bila saya dah bagi tu, dia akan clarify dulu. Ni dia punya bahagian dia bagi. So dia bagi tahu dia akan bantu saya untuk ataupun tuan-tuan nanti untuk buat fasa 1. Fasa 1 ni tengok scope and clarification, dia fahamkan dulu kita punya tajuk dan kita punya research question. Kemudian dia akan cadang kita untuk phase identification lah. Maksudnya untuk cari artikel review, systematic literature review ke, meta analysis ke, ataupun literature review biasa ke, thematic review ke, whatever type of review dia akan suggestkan. So dia akan cadangkan kat mana kita nak cari, dia akan bagi kita search strings dan akan cadang kat mana nak carilah kat sini. Cari kat database IEEE dan sebagainya. So maknanya kita nak tengok adakah artikel kita ni, RQ kita ataupun kita punya tajuk ni dah ada orang buat. Jadi kita nak pastikan tak ada orang buat lah. So lepas tu dia akan bagi ni asal follow saja. Dan saya minta sikit, saya nak tengok search string untuk Google Scholar sebab saya cari dalam Google Scholar. So bila saya guna Google Scholar, saya jumpalah beberapa barang lah. Okay, so kalau kita ambil sini contoh, kita klik sini Google Scholar dan saya try Google Scholar, kita hantar ni. Adalah paper-paper yang ni systematic review, ethics review, okay, yang lebih latest sebagainya. So kita kena download paper ni, kena carilah paper ni, cari paper ni. Okay, so kita teruskan dan saya terus provide lah. Dia akan minta next one, dia akan bantu kita untuk extract data untuk baca kita punya dokumen. So kita bagilah dokumen PDF tu, PDF review 1, 2, ini semua pas review lah 2. Okay, so dia akan extract lah. So dia akan compile kat sini, nampak dia compile kan. Okay, so seterusnya systematic lagi ada 7 saya bagi. So saya nak lajukan sedikit. So dia nampak dia lebih guided. Sebelum ni kita kena pandai-pandai sendiri. So saya dah update supaya dia guide kita go through untuk dapatkan rational lah. So nampak ni dia akan tengok tahun, bila dan sebagainya dia akan tengok. Okay, tuan-tuan boleh cuba nanti untuk tengok lebih detail lah siapa-siapa yang dah beli selera Wizard ni. Okay, so itu seterusnya dan dia akan check. Okay, saya laju sikit. So next phase 2.6 jadi 2.5. Manalah kategori fasa 2 jugalah. Dia akan tengok quality appraisal, adakah SLR itu berkualiti. So kat sini dia akan tengok lah paper yang pertama dia tengok. So dia kata moderate. Paper kedua dan seterusnya. So ada 7 paper tadi, saya laju sikit tuan-tuan dan puan. Minta maaf lah, saya tak nak cerita lebih detail, tuan-tuan boleh go through nanti. Saya belum update lagi video tutorial dia. Jadi yang ni baru, sangat baru. Ok, so kalau tengok sini nanti dah selesai semua paper. Dia akan tunjukkan semualah. Sekejap dia akan tunjuk semua, saya terlajak tadi. Okay, yang ni lah. Dia dah ada 7 paper tadi kan. Dia check semua. Quality dia moderate, low moderate, high moderate, high moderate, high moderate, low moderate, moderate. So kat sini ada low moderate, low to moderate. So ini dah satu je paper yang high. So sini kita boleh nampak lah ada gap dari segi methodological. Kalau nak sebut utama methodological lah. So kemudian dia akan tanya kita fasa yang seterusnya, fasa yang keempat, kita decision.
So perlu tak perlu, so dia akan cakap buat recommended. Dia suruh kita buat lah, maknanya warrant lah, benda ni SLR yang kita nak buat ni valid lah. Dan dia akan beri detail sikit. Dan dia tanya yang fasa yang kelima, saya dah setkan, dia akan bantu kita. Dia akan tanya kita, jangan risau, dia akan tanya kita nak tak dia buatkan justification paragraph. So dia akan buatkan lah. So ni dia buatkan macam kita punya rational dalam kita punya artikel. Ini kat mana kita letak ni? Dalam kita punya introduction. Dalam introduction kena ada rational kan. Okay, so tapi saya minta dia make it more interesting and thorough. Kita boleh tambah lah, jadi jangan kita guna dia kosong je, kita boleh tambah lagi prompt ataupun further prompt lah, yang kalau kita rasa output dia tidak mencukupi. Dia output dah ada, cuma adakah kita nak kembangkan lagi ke, kita nak pendek lagi ke, kita nak tambah lagi unsur-unsur lain ke, itu saja. So boleh further prompt. So baca ni lah, engineering ethics is increasing kenal yang sudah cerita of the 7 review, dia cerita tentang CSP checklist, dia cerita lah. So dia kata maka in response to this substantive and structural gaps, so ada gap ni, this review aims to conduct methodological robust global corporate system review. So dia cerita lah, jadi dia keluarkan. So ini dah cukup untuk kita punya introduction. Kalau nak tambah-tambah lagi, boleh tambah lagi untuk paper-paper yang lain lah. Tapi ini overall dia kaitkan dengan SLR ataupun paper review sedia ada, tak cukup. Kalau tuan nak kaitkan dengan benda lain boleh juga, tapi ini contoh lah. So selesai, maknanya saya punya SLR saya ni valid dan kita boleh proceed untuk seterusnya. So tak cerita detail. Okay, next update ialah screening title dengan abstract. Contoh ni. So macam biasalah tuan-tuan pun untuk title dengan abstract ni, kita hanya letakkan tajuk, kita punya research question, kita punya screening criteria, dan kita bagi, so kita bagi hantar dan dia akan minta kita bagi kita punya abstract lah, title dengan abstract. So saya letak, okay, apa tambahkan dia, saya bagi dia base, saya minta dia tambahan je lah, saya minta bagi confidence level. Ni 100% dan dia akan direct quote. Maknanya ni daripada paper sebenar ni, daripada tajuk tu dia kata kenapa tak relevan, dia bagi tahu, so dia bagi direct quote kenapa. So ini lah, so nanti lebih cepat kita nak tengok. Okay, ni kalau exclude, kalau ini include, ini paper ni include, dia kata confidence level 90%, dia bagi relevant, dia bagi kriteria kenapa dia kata macam tu, dia justify, dan dia direct quote daripada tajuk ataupun daripada abstract yang kita berikan tadi. Jadi kita boleh check lagi cepat lah. Okay, itu untuk abstract screening. Sama juga, full screening pun sama juga, konsep sama juga, tajuk, kita bagi tajuk, research question kita dan kita punya screening criteria. So kali ni, okay, dia clarify, kita bagikan kita punya ni lah, PDF. So bagi PDF, dia akan semak lah. So sama tak tadi, dia akan bagi confidence level, ini update sebelum ni tak ada. Kemudian dia akan direct quote lah, ni di study intense. So dia buktikan benda ni betul tak betul. So yang ni pula exclude. Kenapa exclude? Survey ni sebab okay, lack of structured research question, professional ethics. So dia adalah bagi tu lebih detail kat situ. So kalau kita nak semak, kita nak double check lebih cepat. Baik, dan akhir sekali iaitu kita punya kat sini LR Matrix Review. Ini saya update juga supaya dia lebih canggih. So nak guna dia macam mana tuan-tuan? Macam saya cerita dalam kita punya video tutorial, siapa-siapa yang beli Selera Wizard tu ada video tutorial, jadi boleh semak lah. Tapi saya just cerita, letak tajuk, letak research question dan kita punya ni LR Matrix table ni, extraction form. Ni borang sebenarnya ni, tapi tak nampak lah macam borang sebab dia tak detect table kan. So apa dia buat, dia akan clarify dan kita bagi je paper seterusnya. Letak paper, dia akan extract. So akan keluar macam ni lah. So kali ni dia ada tambah apa? Direct quotes. So kalau kita check dalam kita punya PDF, dia akan ada benda ni. So dia bukan sekadar cakap, dia extract saja, tapi dia bagi bukti untuk support dia punya extract tu. Okay. So student tended to zero in on the solution without giving much thought and potential cost. So ini seterusnya pun sama juga. Ini saya tak bagi lagi, kita boleh pilih mana-mana. Okay. Alright, so kat sini apa dia bagi? Matrix review. So macam saya kata tadi, dia akan bagi direct quote juga daripada actual writing journal tersebut ataupun artikel tersebut. Dan macam biasalah dia akan ada FAA 7, tapi ini double check lah ya, kadang tak betul juga. Jadi lebih baik kita guna Zotero dan sebagainya lah kan. Okay. Dan ini dia punya summary lah. Okay. So berbalik pada janji saya tadi untuk kita punya dua barang tadi, yang Wizard LR Matrix Chatbot dengan ini, tuan-tuan saya akan bagikan QR code lah. So boleh screenshot dan inilah boleh try ambil lah. Okay, kita tengok. Okay, saya bagi tuan-tuan untuk tuan-tuan dan perempuan untuk ini untuk Wizard LR Matrix. Boleh try. Okay, sama juga ini untuk Wizard Annotated Bibliography. So apa dia buat, yang kita pergi tengok. Kalau LR Matrix ni, kita boleh klik kat sini. Okay, dia akan buka kat sini. Tuan-tuan tak payah cakap banyak, tuan-tuan drop saja paper tuan-tuan yang tuan-tuan berminat.
yang tuan-tuan nak buat LR matrix ni. Untuk ni dia buat LR matrix berdasarkan yang telah saya setkan lah. Ada beberapa perkara. So dia baca dan dia akan extract topik, in-text citation, purpose, research type, research design, number of sample, findings and limitations. So kali ni ada juga update, iaitu saya minta dia direct quotes lah. Macam finding dia direct quotes. Finding quotes ni daripada dalam artikel sebenar. Okey, dalam artikel sebenar. Dan dia tambah lagi lah detail untuk purpose, untuk research type, ada lagi detail. Okey, so kalau kita nak, dia tanya juga, would you like to synthesize summary je. Okey, kita boleh tanya summary je. So dia akan bagi summary. Okey, so ini tuan-tuan boleh try lah. Kalau tuan-tuan bagi banyak artikel, saya sarankan bagi satu persatu. Tapi dia akan dia akan synthesize kan. Kalau paper tu daripada 2-3, dia akan tanya kita nak synthesize, dia boleh synthesize kan antara paper-paper tadi tu. Okay, so right. So seterusnya untuk yang visit annotated bibliography chatbot ni, dia hampir sama macam LR matrix, tapi dia fokus untuk critical analysis. Dia ada kritik, dia ada tengok apa kekuatan dia. Tapi sebelum tu saya nak guna dia, kita bagi kita punya research question. Contoh saya bagi yang ni lah. Saya bagi yang ni. Ataupun kita ni lah, kita start dulu, tekan start. Saya akan minta kita provide kita punya research question, research topic, research question. Jadi saya bagi research question, saya hantar dulu research question saya. Kemudian kita letak je kita punya inilah paper kita. Sekejap saya letak sekejap. Okey, saya cek paper sekejap, tuan-tuan puan sampai okey, so paper ni macam berkaitan, jadi saya letak je. Maknanya research question saja perlukan. Sebab kita nak tengok paper ni adakah dia berkait dengan, adakah dia relevan lah kepada kita punya research question, dan kenapa dia berkait dan apa kekurangan dia. So relevan, dia kata relevan. Okay, kemudian dia akan extract data. Dia extract apa? Citation, summary dalam bentuk jadual summary. Kemudian dia kritik. Kritik dia propose experimental. So dia ada lebih ni lah, dia akan cari gap lah. Okay, macam gap, so dia akan cadang kat situ. Dan kenapa paper ni bagus, apa dia punya bagus ni, dan dia akan buatkan secara analisis paragraf. Dan kalau tuan-tuan letak paper 4 ke atas nanti, mana paper kedua, paper 3 ke 4, dia akan cadangkan nak tak buat dalam sintesis overall untuk support research question ni. Okay, so Zong offer ni, so tuan-tuan boleh try lah, explore. So ini sangat bagus kalau tuan-tuan nak mendalami lah artikel-artikel yang berkaitan dengan nak semak berkaitan paper dan tuan-tuan nak mendalami secara kritikal paper tersebut. Jadi itu saja dalam video ini. So terima kasih banyak untuk ini. Tadi saya dah bagi dah QR code yang seterusnya. Ini wizard tadi in case lah tuan-tuan terlepas tu, ini wizard untuk ni, ambil boleh screenshot. Ini untuk annotated bibliography, dan ini untuk kita punya LR matrix. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sebar-sebarkan, sampaikan grup Selera Wizard ni, sebab in the future memang saya plan macam-macam lah. Jadi banyak saya akan kongsikan lagi untuk kita memberi manfaat lah pada secara bersama. Assalamualaikum, bye bye.